untuk semifinal Timur. Dari Ridwan untuk dari Fairuz, Pemilihan 1 Nicholas dan juga Pemilihan 2 Johnson. Terima kasih dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semi Terakhir. Ya, kalau air dah. Bukan. Kecewa. Mama. Bukan. Tu si on jalan je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini bersama-sama dengan kita ialah tim Pahang yang akan meneruskan perlawanan di peringkat separuh akhir bagi negeri bawah 14 tahun. Jadi sama-sama followers Cikgu Budin terus memberikan sokongan dan berdoa supaya tim kita akan terus ke final. Okay, insya-Allah. Buat kali pertama ni. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar dulu. Steady pula lagi. Weh. Netball kita mana netball kita? Sial. Review dah. Baru buat tu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi dan assalamualaikum. Sesi bergambar. Kita akan melawan pasukan yang terpaling kuat. Ini itu menentang SMK Mutiara Impian. SMK Mutiara Impian. Mutiara. Member cikgu. Bina. Dia Johan tahun lepas juara bertahan, juara MSSM. Tapi kita tak ada tekanan sebab kita underdog. Okay, jangan lupa like dan share. Kita ramaikan lagi view untuk anak-anak Pahang. 10 sate. Okey, line up hari ni. Mulakan dengan baby. Okey. Okey. Perlawanan hari ini PPD Marai menentang Mutiara Impian. Yes, PPD Marai. Perlawanan hari ini PPD Marai menentang Mutiara Impian. Daerah Marai melawan Penang ini. Daerah lawan negeri. Yang mana boleh buat suatu Dia buat. Menumpang masukkan komen baru. Tengok nanti aku dipanggil jadi orang ni. Siapa dia? Ada awal-awal tu. Dia dah start game, kepala okey dah. Itu je. Ada masa tenang. Boleh. Abang Bob. Dah. Malam. Gula anak-anak. Mak Ayas hadir. Oh, Mak Ayas dah hadir dah. Mak tengok ni, Jas. Mak Ayas. Ha? Mak Ayas. Hitam tu ni nama panggil baby.
Separuh akhir, ya, separuh akhir menentang juara Liga Super, champion MSSM dan juara bertahan SMK Mutiara Impian Pulau Pinang. Okay, jangan lupa like dulu live kita begini, bagi ramai view, like, share live ni. Ya, 247 orang mandang. Okay, share. Nampaknya semua dah bangun pagi. Like 69, view lagi ramai. 10k like. Aki akan berjoget kejap lagi, set pertama. Okay, view lagi ramai pada like. View lagi ya. Oh, tak jadi ni, view lagi ramai pada like ni. Come on, bagi like sikit, bagi ramai sikit. Tekan. Tekan. Terima kasih. Oh, view dah 358 orang. Oh, mantap. Oh, laju oi. Ramai orang bangun pagi ni. Laju. Ha? Ui, naik tu 300 lebih. Come on lah. Gila. Come on lah. RTM ni, Astro Arena. View HD. MSD Marai menentang Pulau Pinang. MSD Marai U14. MSD Marai U14 menentang Penang. Oh, PLD. Come on, like, share live ni. Ini perlawanan hidup mati. Tapi seandainya kalah akan menentang perlawanan 3 ke 4. Kalau menang akan menentang juara ataupun naik Johan lah. Satu lagi ni game siapa lawan? Mana? Separuh akhir kedua. Oh. Okey. Tu sana sedang tu. Ayah. All out. Bagi balon. Okay, sama-sama doa. Yang kita tak bangun pagi je. Rasanya 2 hari dah tak dijok. 2 hari dah tak dijok. Dewan. Aku naik rata. Okay, bermula perlawanan set pertama. Mata 15. Siapa yang menang best of 2 dulu akan menang. Mana nak final ya? Okay, sama-sama kita saksikan. SSN Pahang menentang SSM Pulau Pinang. SMK Seberang Timur menentang SMK Mutiara Impian. Pahang menentang Pulau Pinang U14.
separuh akhir Liga Sukan KPM 2025. Good. Mata pertama 1-0. Boleh, Mek? Agit. Masuk. Mek. Mek. Satu sama. Tak apa. Tunggu lagi. Boleh. Cek masuk bol. Ada YCL ada, pengetua ada. Pengetua datang dari jauh semalam untuk bagi sokongan. Satu. Oh, boleh petik. Tak ada bisa sangat tekonya. Boleh petik. Boleh. Kepek, baik kepek. Baik break ball. Bola dia kita boleh ambil. Bola dia. Ini. Oh, kalau dia pasti. Out. Ya. Dua sama kedudukan sekarang ni. 2 sama. Baik, Wi. Ambil lagi. Cek balik satu, ambil satu. 2 sama. Pek jaga 3 sikit, Pek. Jaga set 3, Pek. Untuk dia tengah dulu. Good. Tiga dua sekarang. Kepek, nasi ganda satu kepek. Masa 5 minit. Fokus, Pak. Ada di nomor 19. Terkeluar Pahang. Nah, 3 sama. 3 sama sekarang ni. Ada Riza ke? Jangan bol. Awak ni. Bergam. Bayang ni. Awak ni. Okay, tekong serve daripada Penang. Malam. Penang mendahului 4-3. Boleh, saya balik. Balik. Good.
5-3. Lawan. 5-3. Cantik belakang sikit. Boleh. 80. Tiga jaga tiga. Oh, boleh tahan. Tekong ni. Tekong sikit. Kamu SMA dia. Goyang sikit. Abang serang, abang boleh. Time out. Time out pertama. Dah dengar lah atas ni teh. Rata atas ni aku baik. Boleh tapi set 5 situ. Tahu sungai ni nampak tiba. Ya baik aja. Oi. Lawan dia. Semangat. Ini apa? Kena. 5-3 kot. 5-3. Apa 6-3 lah. Rehat dah. 6-3, 6 kecil lah. 6 kecil. Okey. Orang Baik. Mohon. 6-3. Ha? Boleh bola. banyak meeting ni. Bomo. Like, share kita api satu. Tap screen. Okay, bersambung. Kita dalam keadaan tertekan sekarang ni. Ketinggalan dengan mata. 7-3. Settle down. Boleh. Relax. Enjoy. Baik. Steady, bang. Cover. Point. Boleh. Point. Boleh, tak baik ni, Bil. Tak kalah. Sembilan 9-3 mata, ketinggalan jauh. Dah. Baru.
Viral. Back, come on back. Boleh back. Ya. Tak apa, kita menentang juara bertahan sekarang ni. Ya. Jauh. Boleh. Lawan, fight. Lawan, fight. Mata 4-9 sekarang ni ya. Bagus. Pasukan MSD Marai menentang Pulau Pinang. Ambil balik. MSD Marai 14 menentang Pulau Pinang. Pulau Pinang. Bukan faham. MSD Marai. Dia budak marah lah. Budak Marai mereka ni. Boleh, baik B. Ya. Fighter bang. Boleh. Fighter bang. 5-9. Lawan bang. Good, bagus. Confident. Komentator tekan. Kanan ke kiri? Kiri ke kanan? Jom punya. Ya. Wah, bola! Dapat memberdayakan Pinang. Dapat memberdayakan satu servis yang cantik daripada tekong Marai. Boleh. Boleh, go bang. Go Marai. Tanya marah ni. Mana penduduk Marai tolong masuk. Untuk anak-anak Marai ni. Anak-anak Marai dan anak-anak Pahang. Okey. Nampaknya Pinang mula dalam keadaan tertekan sekarang ni. Mata sekarang berapa? 7-10. 7-10. Ada satu ketika kita agak memberi mata kepada Pinang. Jadi sekarang masih mengejar. 7-10. Apa? 11-7. Boleh. Jauh lagi. Boleh. Banyak buang tekong ni. Tak. Steady. Kurang perform sikit yang ni. Mungkin gugup sikit kot. Sebab semi final pertama dia. Hello. Bola. Kita sedang menentang juara bertahan tahun lepas. Boleh, kita buat dia. 13. Kita lawan SSMI mana? Kita tinggal SSMI. Fokus. Ya. Putih buat. Terlalu buang. Takut sangat. Bagi video je. Banyak buang tekong ni. Dia gugup lagi ni. Semalam okey. Hari ni dia gugup sikit. Boleh Azizul. Boleh tekong. Boleh baru. Banyak fikir bola tak sedap tu. Mungkin banyak fikir bola tak sedap. Banyak fikir bola tak sedap itu. Fokus. Come on. Okay, Ben. Ambil balik.
14-8. Itu ya budak lah. Tekong dia banyak masuk bola. Masuk. Tak laju sangat Tak ni. laju tapi boleh masuk. Boleh letak bagi buang. Ada lagi hari ni. Hari ni separuh akhir hari ni. Cantik di situ. Assalamualaikum, Jengka hadir. Okey, tap skrin. Jengka hadir. Bagus. Bang, go bang. Saya confident. Kamu mesti confident. Fokus. Bang. Baru set pertama. Sangkat. Oh. Memang kali buat apa tu. Memang padu kat tekong tu. Okey, tak apa. Weh, jangan. Jangan marah weh. Sabar. Okey. Kasih high sikit. Supporter kita tengah tidur lagi. Mana? Dia supporter kita banyak nak kelai ni. Kat mana? Boleh cari ke? Tak ada ke. Okay, kita tombang pusingan pertama, set pertama 15-9 kalau tak silap saya. Tak apa, ada satu set lagi. Ombak, ada ombak. Jangan terlambat tu. Orang dah lawan ni. Kami tu bukan perempuan. Rumah cakap ni cepat ni. Hanya telefon. Telefon orang soal tak buat kan ni? Set kedua ni, cepat sikit. Potong ni. Kawan sanggup tinggal tugas sana tu. Hari ni apalah main orang buat macam sana tu. Tak tengok. Tak tengok cara. Maki kereta masuk dulu. Mi kan menunggu Mi. Menunggu 40 orang je. Ada ke tu? Kebon. Player kata tak semangat sebab view kurang, like kurang. Jadi mohon like sikit. 30 Okey, mohon like sikit. Like share balik live kita ni. Untuk pengetahuan ni adalah perlawanan separuh akhir. Menentang juara bertahan tahun lepas, Pulau Pinang. Yes. Aku pula ikut. Boleh, Mat? Nak nombor bidai boleh. Oh ya. Set kedua. Kunsong. Boleh. Kunsong. Perak ada ke tidak? Rasanya Perak untuk bawah 14 tak ada. Perak bawah 14, bawah 16. Tak ada kan? Tak ada. Dua-dua. Bawah 14 tak ada. 16 pun tak ada. Hari ini adalah perlawanan separuh akhir. Boleh, Mat? Saya tepi. Ini adalah separuh akhir pertama. SSM Pahang menentang SSM Pulau Pinang. Boleh. Okey, mula set kedua. Mata 0-0. Satu kosong. Apa Mat? Betul tu? Wah, sakut sekali. Sakut. Mompet, berik, Oi. Sakut, Mat. Balik dah gol. Mohon. Ya. Ya, okey. Satu sama. Oi. Satu sama. Ayah, semangat sikit ya. Buat tengok. Tu dia. Mang, sokong bang, doakan bang.
Baik, Oh, naik, tutup naik. liga, Share, baik. share sikit. Jangan bagi nasi, Bek. Di atas tu bising, baik. Tutup mulut, baik. Perlawanan penentuan. Kalau menang akan double set. Terlalu banyak mistake namanya tekong kita ini. Bek, no mistake, Bek. Bek, no mistake, Bek. Bek. Siapa sebab, Bek? Jan. Nampaknya tekong Penang berfungsi dengan baik. Tidak, Malaysia. Malaysia kita. Satu ya. Apa-apa jangan bagi tekong lihat tu. Betul, tekong dia lihat. Sangat lihat. Tapi Penang ni adalah antara pasukan yang terbaik. Dia dapat mengalahkan sekolah sukan Malaysia pun dapat kalahkan. Nampaknya tekong kita Sakut, Masri. Akhir. Satu. Lak tak datang ini, lak tak datang ini. Ayak sikit, Bi. Apa, Bek? Betul tu. Ya, memang Tekong Penang pair dengan Adam Feeder Pahang kalau game luar. Oh, ya ke? Oh, memang lihat tekong ni. Boleh tu, Bek. Boleh, lawan sikit. Bek, sedap. Boleh, masih boleh. Jauh lagi perjalanan. Masukkan, Bek. Jangan buang bola, Bek. Sayang poin, Bek. Baby, jaga seti, Bi. Ya, toleran. Boleh. 5-2 sekarang ni. Ambil tiga dulu. Satu, Bek. Dua tu. Like, share live ni. Ini adalah set kedua perlawanan antara SSM Pahang menentang SSM Pulau Pinang. Wah, ayak. 2-6 mata sekarang. Ya. Okey, good. 3-6. 3-6 mata sekarang. Lawan, Bi. Dua ayak, dua apa? Ya, sorry sikit. Satu je. Dua ayak. Siapa gol? Set pertama dimenangi oleh Penang tadi. 15-9 kalau tak silap saya tadi. Tolak sikit. Good. Alamak. Okay, relax balik. Ada. Satu, standby. Sedap, Bi. Tolak sikit. Ya, tolong. Ya.
Bola semua orang. Dia main. Adam! Bising sangat. Hampir nak kena ban ni. Kena guideline dah ni. Bising kan? Boleh Dam. Dam saya ikut Dam. Okey, Adam masuk. Adam budak viral masuk. Kena dah. Alamak. Okay, come on Azizai. Dapat satu. Come on. Separuh akhir. Sekarang ni adalah separuh akhir pertama. Mempertemukan Pahang menentang Pulau Pinang. Liga Kementerian Pelajaran Malaysia 2025. Dah. 9-4 mata. Agak ketinggalan kita ya. 9-4 sekarang. Lima 9. Set kedua. Set pertama tadi kita tumbang dengan 15-9. Sepuluh 5 kalau tak silap. Time out. Gaya ada. Boleh. Madas, Dam. Satu Good. Good. Oh, ada. Lawan ni.
kata? 12-5. Tidak dinafikan, Penang lengkap dari semua segi. Dua player Penang ni adalah pemain MSSM kalau tak silap saya. Juara MSSM bawah 15. Dan untuk Liga ni dia juara Liga Super. Juara bertahan tahun lepas. Aduh, pada hati. Tadi dimenangi oleh SSTMI. Masuk dah. Baik. Kita. Semua dah. Alamak, mistik lagi. Berapa weh? 13-6. Lagi 2 mata lagi. Okey. Lawan. Mata akhir. Tak apa. Kalah dengan tim kuat ni. Okay, come on. Tamat perlawanan 15-6. Okay, tak apa sebab kita pasukan underdog kalah kepada juara bertahan, juara MSSM, juara Liga Super. Okay. Bagus kat ni. Tiga bagus. Complete. Bagus lagi. Oh, tapi lawan lagi je. Mungkin dalam sejam lagi akan diadakan perlawanan tempat ketiga dan keempat. Habis dah. Begitulah berakhirnya perlawanan. Nombor 3, 4 bila ni? Oh, petang. Apa komen ni pembantu jurulatih? Tak ada rezeki lah untuk tapi dia tercapai matlamat kita betul. ke semi-final. Betul. Semi-final. Tahun depan kita bagi lain Liga Rasa Super. target suku akhir je itu Suku akhir ya. Oh, 9.5. Jumpa lagi untuk 3-4. Kita akan jumpa perlawanan tempat ketiga dan keempat 9.5. Okey. Gini lah itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa buat tadi? 16. Ni siapa ni? Budin.